Maknanya sesungguhnya dengan zikrullah hati-hati akan jadi tenang. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, bulan Ramadan adalah peluang untuk kita membuat pelbagai jenis ibadah. Maka antara ibadah yang jangan dilupakan di bulan Ramadan adalah memperbanyakkan zikir kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka yang memperbanyakkan zikir. Allah berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار." Sadaqallahul Aliyyul Azim. Maknanya mereka yang membuat zikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, mereka buat zikir dan mereka bertafakkur tentang ciptaan Allah. Ambil bukti bahawasanya Allah Ta'ala dia maha berkuasa, dia tidak seperti sesuatu dan dia tidak berhajat kepada sesuatu ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dan apabila mereka bertafakkur tentang ciptaan Allah, maka masuk khusyuk dalam hati mereka, ingat takut kepada Allah, dan mereka menyucikan Allah Ta'ala daripada menyamakan ciptaan. Mereka kata subhanak, maha suci Allah. Kemudian mereka akan membuat doa, faqina azaban nar, yakni pertahankan kita daripada azab api neraka. Zikir adalah ubat bagi hati dan menjadikan hati sangat tenang, menjadikan orang bersemangat untuk membuat amalan di bulan Ramadan. Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Maknanya sesungguhnya dengan zikrullah hati-hati akan jadi tenang. Tenang di bulan Ramadan, tenang dengan zikrullah, maka jangan lepaskan peluang. Barakallahu fikum. Dan ada satu peringatan penting, zikir hendaklah dibuat dengan sebutan yang betul, dan tak perlu kita sangat-sangat cepat sampai tidak keluar huruf daripada makhrajnya dengan betul. Kita buatnya dengan cara yang betul supaya dapat pahala. Antara zikir yang sangat baik, banyakkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.